Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pernah tak korang terfikir macam mana nak buat duit dengan Facebook? Tengok orang lain syok je dapat income, tapi kita masih blur. Rasa macam mustahil kan nak mula dari zero? Jangan risau. Hari ini, saya akan bongkarkan rahsia eksklusif cara cepat untuk monetize Facebook Pro, langkah demi langkah dari zero sampai boleh jana income. Korang nak tahu tak caranya? Kalau nak tahu, jom kita mulakan sekarang. Pastikan korang tonton sampai habis. Jangan skip video ni tau, sebab setiap saat adalah sangat berharga. Okey, jom kita terus masuk ke langkah pertama yang paling asas, tapi paling kritikal. Sebelum kita boleh bercakap pasal duit, kita kena penuhi syarat minimum yang Facebook tetapkan. Apa syaratnya? Senang je. Pertama, korang perlukan sekurang-kurangnya 5,000 followers. Kedua, korang kena kumpul 60,000 minit tontonan dalam tempoh 60 hari terakhir. Dengar macam banyak, kan? Tapi jangan panik dulu. Kita ulang sikit ya. Fokus capai syarat asas ni dulu. 5,000 followers dan 60,000 minit tontonan. Anggap ia sebagai misi pertama korang. Kenapa? Sebab bila kita dah lepas halangan pertama ni, barulah pintu-pintu monetization yang lain akan terbuka. Target ni dulu, baru kita boleh pergi ke langkah seterusnya. Jangan fikir pasal benda lain, fokus pada 2 nombor keramat ni. Jadikan ia matlamat utama korang untuk beberapa minggu akan datang. Dah jelas dengan syarat asas tadi? Bagus. Sekarang, macam mana pula nak capai 5,000 followers dan 60,000 minit tontonan tu dengan cepat? Inilah dia langkah kedua, senjata rahsia yang ramai orang terlepas pandang, konsistensi. Korang kena konsisten upload video setiap hari. Ya, setiap hari. Dan format yang paling power sekarang ni, tak lain dan tak bukan, adalah Reels. Kenapa Reels? Sebab algoritma Facebook sekarang sangat-sangat sukakan video pendek dan vertikal. Reels ni lebih mudah untuk viral, lebih senang untuk sampai kepada audiens baru yang belum follow kita. Cuba bayangkan kalau setiap hari korang hasilkan satu reel yang berkualiti, dalam sebulan korang dah ada 30 video yang bekerja keras untuk tarik followers dan minit tontonan. Tak perlu pun video yang panjang berjela. Cukup 30 hingga 60 saat, tapi padat, dengan info ataupun hiburan. Kuncinya di sini ialah jangan culas. Buat jadual dan patuh padanya. Disiplin adalah kawan baik korang dalam perjalanan ni. Baiklah, kita dah ada video yang di-upload setiap hari. Tapi, upload sahaja tak cukup tau. Inilah masanya untuk langkah ketiga, iaitu kita kena rajin boost engagement. Apa maksudnya? Engagement ni adalah interaksi antara korang dan audiens. Ia macam nyawa untuk akaun Facebook Pro korang. Lagi tinggi engagement, lagi kerap Facebook akan tunjukkan konten korang kepada lebih ramai orang. Caranya mudah je. Pertama, dalam setiap video, cuba ajukan soalan pada penonton. Contohnya, korang setuju tak? Atau cuba komen pengalaman korang. Ini akan menggalakkan mereka untuk tinggalkan komen. Kedua, dan ini yang paling penting, bila ada orang komen, jangan biarkan ia sepi. Balas setiap komen yang masuk. Ucapkan terima kasih, jawab soalan mereka atau sekadar tinggalkan emoji love. Tindakan mudah ni buat followers rasa dihargai dan mereka akan lebih setia dengan page korang. Ingat, bina community, bukan sekadar kumpul followers. Sekarang kita dah faham pasal konsistensi dan engagement. Jom kita beralih ke langkah keempat, iaitu strategi content mix atau campuran kandungan. Kalau korang asyik post benda yang sama je setiap hari, lama-lama audiens pun akan bosan. Jadi, kita kena pelbagaikan. Macam mana nak pelbagaikan? Saya cadangkan korang guna 4 tiang utama ni. Pertama, edukasi. Kongsikan ilmu, tips atau tutorial yang berkaitan dengan niche korang. Ini akan positionkan korang sebagai pakar dalam bidang tu. Kedua, inspirasi. Kongsikan kisah-kisah kejayaan, kata-kata semangat atau apa sahaja yang boleh bagi motivasi pada audiens. Ketiga, hiburan. Jangan terlalu serius. Selitkan video-video lucu, trend semasa atau apa sahaja yang boleh buat orang tersenyum. Dan yang keempat, testimoni atau bukti sosial. Tunjukkan hasil kerja korang, feedback positif dari pelanggan atau apa sahaja yang membuktikan kredibiliti korang. Dengan campur aduk antara edukasi, inspirasi, hiburan dan testimoni, konten korang akan jadi lebih segar, menarik dan tak akan buat audiens jemu. Okey, dah nak sampai ke penghujung dah ni.
Langkah kelima, dan ini adalah life hack untuk pastikan korang sentiasa konsisten tanpa rasa terbeban. Gunakan tools percuma yang dah disediakan. Korang tak perlu pun nak hadap telefon atau laptop 24 jam sehari untuk post video. Gunakanlah Meta Business Suite. Ia adalah alat rasmi dari Facebook dan ianya percuma. Dengan Meta Business Suite, korang boleh schedule atau jadualkan semua post korang untuk seminggu ataupun sebulan terus. Bayangkan, korang boleh luangkan satu hari Ahad untuk siapkan semua konten, jadualkan semuanya dan lepas tu biarkan sistem yang buat kerja. Selain itu, dalam Business Suite ni juga, korang boleh tengok analisis data yang sangat detail. Korang boleh tahu video mana yang paling laku, pukul berapa audiens korang paling aktif dan macam-macam lagi. Data inilah yang akan bantu korang buat keputusan yang lebih bijak untuk konten akan datang. Jadi, jangan sia-siakan tools percuma yang hebat ni. Manfaatkan ia sepenuhnya. Sebelum kita akhiri video ni, ada satu pesanan penting yang saya nak korang pegang betul-betul. Ingat, pesanan saya ni, konsisten adalah jauh lebih penting daripada perfection. Ramai orang tersekat sebab mereka terlalu nak hasilkan video yang sempurna. Mereka habiskan masa berhari-hari untuk satu video, edit sampai pening kepala dan akhirnya mereka burn out dan putus asa. Jangan jadi macam tu. Lebih baik korang hasilkan 30 video yang cukup baik dalam sebulan daripada hasilkan satu video sempurna tapi lepas tu dah tak larat nak buat lagi. Audience lebih hargai konsistensi korang. Mereka nak tengok korang muncul setiap hari. Lama-kelamaan, dengan latihan yang berterusan, kualiti video korang pasti akan meningkat secara semula jadi. Jadi, buang mindset perfectionist tu dan fokus pada tindakan yang konsisten setiap hari. Itulah kunci sebenar kejayaan. Nampak tak? Sebenarnya tak adalah susah sangat kan? Dari zero pun boleh berjaya. Janji korang follow setiap langkah yang saya kongsikan tadi dengan betul-betul dan penuh disiplin. Mulakan dengan penuhi syarat asas. Konsisten upload reels setiap hari, rajin layan engagement, pelbagaikan jenis konten dan gunakan tools percuma yang ada. Percayalah, kalau korang buat semua ni, tak lama lagi korang pun akan nampak hasilnya dan mula menjana pendapatan dari Facebook Pro. Saya harap perkongsian hari ini benar-benar bermanfaat dan dapat bakar semangat korang untuk terus berusaha. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa untuk follow, like dan share video ni kepada kawan-kawan lain yang mungkin perlukan panduan ni juga. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.